Di saat kita dapat menunaikan solat dengan selesa di masjid dan surau berhampiran dengan rumah, masih ramai saudara kita di Gaza yang berhadapan dengan kesukaran untuk mendapatkan ruang ibadah yang sempurna. Ada masjid yang rosak akibat konflik berpanjangan. Ada komuniti yang terpaksa berhimpun di ruang yang terhad untuk mendirikan solat berjemaah, menghadiri majlis ilmu dan menjalankan aktiviti keagamaan. Sedangkan masjid bukan sekadar sebuah bangunan. Masjid adalah tempat untuk umat Islam bersatu. Masjid adalah tempat untuk anak-anak belajar Al-Quran. Masjid adalah tempat hati-hati yang diuji kembali mencari ketenangan dan kekuatan apabila diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Atas sebab itu, Global Hayat mengajak anda semua menjayakan Masjid Hayat Gaza 3, sebuah rumah Allah yang bakal memberi manfaat kepada masyarakat setempat untuk bertahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah setiap kebaikan itu menjadi sampala yang berterusan buat mereka yang membantu pembinaannya. Yang lebih istimewa, anda tidak perlu menyumbang ribuan ringgit untuk menjadi sebagai daripada projek ini. Dengan sumbangan serendah RM50 sahaja, anda sudah membantu menyediakan ruang yang lebih selesa untuk saudara mara kita di Gaza beribadah kepada Allah SWT. Jom bersama Global Hayat menjayakan pembinaan Masjid Hayat Gaza 3. Semoga setiap sujud yang dilakukan di dalamnya menjadi pahala yang terus mengalir buat kita semua sehingga ke akhirat.